Alright, Cantik nak buat tempe goreng bawang putih. So, kita kat sini Cantik guna 2 keping tempe. Potong tak tebal tak nipis. Tambahkan kunyit. Serbuk ketumbar. Bawang putih kita sagat. Tambahkan cukup rasa. Garam. Masukkan air. Okey. Macam ni kita akan rebus dia sampai air habis. Rebus sampai air habis. Siapa peminat tempe, korang harus cuba tempe goreng bawang putih ni. Sangat sedap. Confirm korang rata pun sedap tau. Tempe goreng bawang putih. Air cukup paras-paras tempe sebab kita nak bagi air ni sampai habis. Jangan risau, tempe tak akan lembik. Ni Cantik dah selalu buat dah. Kalau Cantik nak buat tempe goreng, Cantik akan guna resipi ni. Sampai anak-anak Cantik boleh ratah je makan tempe kosong macam tu. Ikut resipi ni betul-betul. Tempe tak akan lembik, jangan risau. Macam ni. Untuk tempe cukup sampai macam ni, nampak? Matikan api. Tempe bawang putih kita rebus sampai air dah nak habis. Lepas tu kita matikan api. Lepas tu korang diamkan je. Bila nak makan, baru korang goreng. Alright, tempe ni selepas korang rebus tu, dia tahan 1 minggu kalau korang masuk dalam peti ais. Anytime korang nak makan, korang just goreng sahaja. Bawang putih tu korang ikut goreng tau, sebab memang nanti dia akan sedap. Ni Cantik goreng untuk makan tengah hari. So inilah hasilnya. Tempe ni rangup ya, korang goreng jangan guna api besar. So mana yang suka video ni, jangan lupa follow Cantik untuk dapatkan lagi macam-macam resipi.